Bertemu lagi Cikgu Mastura, Kaunselor Menengah Rendah SMK Sengarang. Okey pelajar, hari ini PTPR bersama Cikgu Mastura, motivasi pagi. Okey, tajuk hari ini memang amat sesuai dengan pelajar-pelajar yang tak lama lagi akan bercuti terus di rumah, mungkin dalam masa sebulan. So, cuti sekolah, jangan tutup buku terus sayang. Kan dah dapat buku, ada buku-buku rujukan ke apa ke boleh dibaca. So kena belajar sendiri di rumah. Jangan tutup buku terus sayang. Kemudian hari ini cikgu nak ajar tips, nak berikan tips belajar sendiri di rumah. Okey, yang pertama tips untuk belajar sendiri di rumah ya pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar cikgu kebanyakannya awal remaja. Saya tahu kan antara umur 13 dan 14 tahun, 15 tahun ini adalah awal remaja. Okey, pelajar yang awal remaja macam anda ni, belajar tak boleh lama-lama ya. Pertama, belajar 20-30 minit. Maksudnya pecah rehat. Maksudnya macam itu. Belajar 20-30 minit, berhenti. Rehat dalam masa 5 minit. Lepas tu belajar lagi. Tak boleh straight sayang. Kena rehat sekejap. Itu tips dia. Sebab anda yang awal remaja macam ni, fokus anda tu sebenarnya setengah jam yang pertama yang cukup baik. Nanti kalau dah lama-lama, anda tak ingat. Jadi kena rehat sekejap. Buat apa-apa yang patut dulu. Macam minum ke, makan ke apa. Pergi dapur sekejap. Lepas tu duduk, belajar lagi. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, sediakan ruang belajar khas. Okey, cikgu tak masukkanlah awak mesti ada bilik khas sendiri, tak macam itu. Cikgu sedar ramai ada kita golongan yang tak berpendapatan tinggi, mak bapaknya untuk sediakan bilik khas. Tak perlu sayang. Sebenarnya dekat dapur pun boleh. Asalkan meja belajar anda tu kemas. Meja makan tu pun boleh, tapi meja makan tu kena kemas lah. Jangan sepah-sepah pula kan. Kan selalu lepas makan kemas mula kan, betul tak? Jadi lepas meja makan tu kemas. Awak boleh duduk kat meja makan pun tak apa. Kat ruang tamu kalau tak ada orang, kat sofa ruang tamu pun boleh duduk. Kemudian ada pencahayaan yang terang. Ada pencahayaan lah maksud saya. Ada lampu kan. Okay. Seelok je kalau rumah tak ada lampu. Takkanlah semua orang yang Malaysia sekarang semua ada talian elektrik kan. So, waktu siang pun tak apa belajar kan. Okay. Seterusnya, ini satu penting. Jangan letak telefon dekat dengan anda. Okay. Orang tahu anda tengah belajar waktu tersebut. Kena beritahu orang lah bahawa awak tengah belajar waktu tersebut. Jangan ada orang call ke apa. Sama juga macam kita kat kelas kan. Mana ada boleh kawan-kawan suka-suka nak masuk kelas kita kan. Nak jumpa kita kan. Kena minta kebenaran daripada cikgu yang mengajar kita. Betul tak? Seterusnya, alat tulis kita. Alat tulis kita mestilah lengkap ada dekat atas meja kita juga. Okay? Simple kan? Janganlah nak cakap dengan parents. Nak minta bilik khas lah. Apa tak perlu. Asalkan ada tempat yang sesuai. Okeylah. Yang ketiga sayang, tips belajar di rumah ni, yang ketiga, mulakan dengan subjek yang paling senang. Apa itu subjek yang paling senang? Contohnya macam bahasa Melayu lah, yang simple-simple. Jadinya kita dah ada mood tau. Kalau dah susah terus, kita tak ada mood. Kita nak yang enjoy dululah yang senang. Apa yang senang? Contohnya sejarah kan, sejarah kita kena membaca dulu. Tak apa, kita mula-mula yang pada anda yang senang. Dah okey, baru kita yang subjek-subjek yang susah. Orang kata apa, warm up dulu. Keempat, buat nota ringkas. Kalau boleh warna-warni lah, kan kita suka warna-warni kan. Okay. Orang kata apa, buat peta minda. Peta minda yang kita faham saja pun tak apa. Sebab nanti peta minda tu kita nak gunakan untuk kita buat ulang kaji. Kan? Pakai highlighter, cahaya-cahaya yang cantik-cantik. Jadi kita nak selak-selak, kita ingat. Okay? Yang panjang-panjang tu kita ringkas-ringkaskan. Okay, yang kelima, cikgu bacakan di sini. Gunakan teknik baca, tulis balik dan sebut kuat. Okay, kita tak mengganggu orang dan kita duduk kat sorang-sorang tadi kan saya cakap kan. Okay,
baca satu perenggan, mula-mula macam mana? Baca satu perenggan, kemudian tutup buku. Okey, tulis mula apa yang awak ingat dan sebut kuat-kuat apa yang awak ingat tu. Okey, jelas kat sini kan? Simple. Okey. Cakap seorang-seorang pun kita orang gila, bukan orang gila lah cakap dengan seorang kan. Kita belajar. Okey. Seterusnya, yang keenam, elakkan belajar waktu terlalu malam. Ini bahaya. Ramai orang kata malam-malam suka belajar dah pukul 1, 2 pagi. Sedangkan yang waktu sekolah, kerana pukul pagi-pagi dia nak bangun nak pergi sekolah. Itu sebenarnya tak sesuai. Malam sebenarnya tak sesuai. Ada orang cakap dia baca buku sama baring, sama tengok buku. Itu sebenarnya ubat tidur yang paling best. Awak buka buku, awak tengok tulisan, memang awak terus tidur cepat. Okay? Jadi maksudnya kat sini, kalau terlalu lewat malam bagi saya untuk awak yang awal remaja, awak bukan pelajar universiti, memang tak sesuai sayang. Okey, seterusnya waktu terbaik cikgu nak terangkan kat sini, biasanya lah waktu, ni cadangan waktu selepas asar, okey, selepas maghrib dan waktu pagi lah yang sepatutnya lah. Okeylah Pak Pelajar. Yang ketujuh, letakkan sasaran kecil setiap hari. Itu yang ketujuh. Apa maksud dia kat sini? Contoh yang pertama, dalam hati, okey, saya nak siapkan 3 soalan matematik hari ini. Okey, setkan dalam main awak nak siapkan 3 matematik. 3 contoh soalan matematik hari ini. Itu contoh. Ataupun contohnya, hari ini saya nak hafal 5 perkataan dalam bahasa Inggeris. Itu contoh. Yang simple-simple sayang Seterusnya, contohnya hari ini saya nak baca 1 muka surat sejarah dan saya nak faham dan hafal. Alright. Jadi kan kalau benda kecil yang simple dan kita boleh berjaya. Okay, kita buat target, kita berjaya. Nanti kita akan rasa bersemangat, kita akan rasa happy. Yang ke-8, guna video pembelajaran. Okey. Sekarang ni ada banyak, ada YouTube, ada TikTok, betul kan? Janganlah tengok YouTube yang tak senonoh ataupun tengok TikTok. Semua orang ada TikTok, semua orang boleh buka YouTube kan? Tengok yang ada kaitan dengan pembelajaran. Cari sumber-sumber yang awak kenal, cikgu-cikgu matematik yang cikgu sekolah yang berkualiti, yang bagus. Awak klik, awak cari yang sesuai sayang. Jadinya tak apa, kita boleh tengok YouTube ataupun TikTok. Kita boleh tonton video-video tersebut. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, pecah masa belajar kepada 20-30 minit. Kedua, sediakan ruang belajar khas. Ruang belajar khas. Faham maksudnya bukan bilik sendiri, tidak. Seterusnya, mulakan dengan subjek yang paling senang, yang paling mudah. Keempat, buat nota ringkas, buat peta minda. Peta minda bergantung pada kesesuaian diri sendiri. Seterusnya yang kelima, gunakan teknik baca, tulis balik dan sebut kuat. Okey. Yang keenam, elakkan belajar waktu terlalu malam. Elakkan belajar terlalu lewat malam. Okey, yang ketujuh, letakkan sasaran kecil setiap hari. Yang ke-8, guna video pembelajaran. Contoh TikTok ataupun YouTube. Yang ke-9, latihan soalan. Sangat penting latihan. Okay. Yang ke-10, motivasi diri. Iaitu
sokongan persekitaran, sokong diri sendiri. Okeylah, baiklah pelajar, itu saja saya rasa tips belajar untuk hari ini daripada Cikgu Masura dalam slot motivasi kita pagi ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.